Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ni Cik Din ada satu lagi menu yang nak Cik Din share dengan penonton semua. Okey, hari ni Cik Din nak ajar cara bagaimana Cik Din buat resepi kari sardin ataupun ikan sardin masak kari ya. Nama yang sama, bunyi je lain, tapi resepi ni sangat-sangat sedap, simple dan tidak banyak bahan. Memang menjadi kesukaan anak-anak lah kalau kita buat. Okey, kalau nak tahu apa bahan-bahan yang Cik digunakan untuk kita buat resepi kari sardin yang sedap ni, jom kita tonton video ni sampai habis. Dan kepada yang baru singgah ke channel Cik Din harap jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Okey, inilah antara bahan-bahan dia. Bahan yang utama, kita perlukan 1 tin sardin ya. Cik Din guna sardin dari jenama King Cup ya. Sardin ni walaupun murah, agak sedap ya. Dan yang penting halal. Nak beli sardin yang mahal-mahal macam ayam brand tu memang tak berapa nak sanggup lah sebab terlampau mahal. Kita guna sardin yang murah-murah je. Okey, bahan lain kita perlukan serbuk kari ikan tak ada serbuk kari ikan. Kari ayam pun boleh yang dah dibancuh, yang kita dah bancuh dengan air siap-siap. Okay, Cik digunakan juga bawang putih, bawang merah, dan sayur yang Cik digunakan, Cik ada kacang panjang, baby corn dan juga cili padi ya, cili padi hijau ya, dan 2 keping asam keping. Okey, first sekali kita masukkan sedikit minyak. Okey, minyak tu jangan banyak sangat. Bila minyak kita dah panas, Cik Din masukkan bawang merah dan bawang putih yang dah dimayang halus, yang dah kita iris halus. Nak tumbuk pun boleh, tapi Cik Din lebih suka kalau buat kari, Cik Din mayang halus macam ni ya. Kita tumis sampai dia kekuningan ataupun sehingga dia naik bau ya, bahan kita ni. Jangan gunakan api yang besar ya. First sekali memang kena ingat lah, kalau nak menumis jangan gunakan api yang besar, nanti cepat hangit, jadi pahit pula nanti. Okey, bila dah kekuningan ataupun dah naik bau macam ni, Cik Din masukkan lebih kurang dalam 4 sudu besar kita punya kari, serbuk kari yang dah dibancuh tadi. Kita tumis sampai dia pecah minyak. Okey, lepas tu kita masukkan sedikit air. Bila dah pecah minyak tu, masukkan sedikit air. Okey, kita tumis lagi sampai dia betul-betul pecah minyak. Gunakan api yang sederhana ya. Jangan gunakan api yang besar, gunakan api yang sederhana. Sebab menumis ni kalau guna api besar nanti cepat hangit ya, bahan tumisan kita. Bila dah pecah minyak macam ni, okey, Cik Din nak masukkan sedikit air ya. Air ni sebagai kuah lah. Kuah, kalau kita nak kuah banyak, boleh letak lebih. Kalau nak kuah sikit, boleh kurangkan air ya. Lepas tu masukkan sos sardin yang dekat dalam tin tu, yang kita dah hasilkan tadi. Kita masukkan sedikit sos dia. Okey, lepas tu kita kacau lah. Okey, kita kacau sampai dia betul-betul sebati. Okey, kalau buat sardin kari ni, dia tak, orang kata tak boleh nak buat cair-cair sangat lah. Sebab dia tak, bila kita makan nanti tak berapa nak feeling sangat. Tak berapa nak sedap ya kalau kita buat kari terlampau cair. Okey, lepas tu kita masukkan kacang. Kacang kita punya sayur-sayur lah. Kacang dan juga baby corn serta lada tadi tu kita masukkan sekali ya. Lepas tu asam keping tu jangan lupa lah, masukkan sekali juga. Kita kacau-kacau sekejap. Okey, nampak tak Cik Din buat kari sardin ni memang tak banyak kuah. Okey, bila dah mendidih, okey, sayur kita pun dah, orang kata dah lembut. Okey, Cik Din nak perasakan dengan sedikit garam. Letakkan juga sedikit garam ya. Lepas tu letakkan sedikit gula. Cik Din kalau buat kari ni suka letak sedikit gula. Jangan lebih sangat. Sebab kari kalau manis, terlampau manis memang tak sedap juga. Okey, lepas tu untuk menambahkan lagi dia punya sedap tu, Cik Din masukkan sedikit susu cair ya. Nak bagi dia rasa lemak-lemak tu, kita masukkan sedikit susu cair. Okey, kita kacau-kacau sekejap lah. Kita kacau-kacau sekejap bagi dia sebati dengan kita punya kuah tadi tu. Okey, lepas tu dah siap kacau tu, kita masukkan ikan sardin. Yang ni akhir sekali lah kita masukkan ikan sardin tu. Nampak tak ikan sardin dia, walaupun sardin murah, tapi ikan dia besar-besar jugalah. Dan banyak dia punya ketul-ketul tu. Banyak ketul jugalah. Bolehlah kita makan. Kalau untuk 3-4 orang tu memang cukup untuk kita makan. Okey, lepas tu kita kacau-kacau sekejap. Kacau sardin ni dia tak boleh nak kuat-kuat sangat lah, nanti dia hancur. Okey, bila dah mendidih macam ni, kita punya kuah pun dah pekat. Okey, nampaknya sardin kari kita ni dah pun masak. Okey, nampak tak dia punya kuah tu pekat.
melekat. Memang warna dengan warna dia, bau dia memang sedap ya. Siapa-siapa yang tengok video ni memang terus nak pergi masuk dapur nak buat ya. Okey. Kita matikan api dan sedia untuk dihidangkan. Okey, dan jadilah resipi hari ni sardin masak kari ataupun kari sardin yang Cik Din buat. Sangat simple. Cara dia pun sangat mudah. Bahan-bahan tak banyak memang, tapi rasa dia cukup-cukup sedap. Okeylah, kepada yang dah menonton, Cik Din harap jangan lupa cuba buat resipi yang simple yang Cik Din ajar hari ni. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cik Din. Assalamualaikum.